الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار. Suasana selepas solat subuh, solat jenazah di Masjid Nabawi ramai lah, tapi ramai lagi kat Mekah. حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Akak sebenarnya nak pergi ke tak? Akak sebenarnya nak pergi ke tak? Badar tu. Tapi kalau tak sampai 14 tak pergi kan? Tapi kalau akak nak pergi ke? Akak nak pergi ke? Dapat minum daripada lagi Nabi tak? Akak pergi. Kalau akak akan nak pergi ke tak? Sebenarnya nak pergi, abang tak nak. اللهم احفظنا واياهم من آفات الدنيا وعهدها. اللهم انا نسالك في سفرنا هذا بر التقوى ومن العمل ما ترضى وتؤمن علينا في السفر وان ترزقنا سلامه في البدن والمال. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالمنهج رسول الله وكل مجاهد لله بأهل الزهر يا الله. Sini dan balik pada perang Badar juga Nabi singgah di sini untuk membahagikan harta rampasan perang di sini. Harta rampasan perang ketika mana waktu perang Badar banyak. Ini dibahagikan di sini dan juga di sini ada gas sembilan. Yang putih tu nama dia Masjid Rawha. Ini di sini juga ada gas sembilan. Dia
kalau kabilah-kabilah ataupun pedagang-pedagang, dia orang akan singgah di sini untuk minum air Telaga Rawha, untuk rehat di sinilah. Jadi dia pertengahan jalan antara orang daripada negara Syam nak pergi ke Madinah, dia akan singgah di sini. Jadi di sini juga dikatakan oleh Rasulullah SAW antara tempat yang pernah diminum airnya dan tempat rehat 70 orang Nabi. Jadi yang jajah lagi bawah. Boleh. Jadi dia orang ambil isi dalam dan nak betul-betul tu. Dia orang jual lah. Kunci lah Ustaz. Ha? Di sini memang kunci. Itulah saya cakap dia tak rasmi lagi. Kenapa dia preserve? Oh, tak rasmi lagi. Okay, kita dah sampai Telaga Rawha. Tapi tak buka lagi. Tak buka lagi, boleh tengok dari luar je lah. Saya nak tengok. Wah, sini ke? Wah, Telaga Rawha. Ini masjidnya. Ya. Telaga. Ya. Excited ya. Kan excited guys. Oh janji Ustaz. Nama tu. Saya nak turn off. Biasanya kamera ini filter, ini non filter. Ayo, bacaan halal. This is non filter. This is filter. Ada orang dia bergolek atas pasir tidur lah. Ada. Tapi jangan buat macam salji lah. Itu teruk sangat. Naik. Ada yang naik sampai ke atas. Dia tengok TikTok. Oh naik sampai dia naik sampai lereng ke atas tu. Tapi nak turun pun jaga-jagalah. Kalau Okay, sekarang kita berada di Jabal Malaikat. Jabal Malaikat, Bukit Pasir. Cepat lagi. jangan atas sangat, nanti di Mumia. Aku ambil gambar ke? Tengok dia tenggelam. Yang pada kurus pun dah tenggelam. Tenggelam pun kaki.
Patah balik. Tak boleh naik. Syuhada Badar. Kuburan 13 syuhada perang Badar. Jangan Jabal Malekah di sebelah sana, tak jauh lah. Jangan ke sini. Tu pokok tengah. Pokok tengah ni. Pokok tengah ni. Merah. Okey, ada batu satu, batu pokok. Lagi. Amin. اللهم انقلهم من ضيق القبر والدهور الى جنة الفردوس فاعطهم المحمود وما المحمود وما البصيرة لا مغفور عنه ولا ممنوع الفرس المرفوع مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا يا ارحم الراحمين امين. Tapak traktor kan. Dia orang nak tolak. Dia tolak batu tu ke tepi. Ni. Telaga tu. Telaga yang dikatakan dia buang Abu Jahal ke dalam. Mayat Abu Jahal dalam telaga tu. Ada satu Ustaz. Di tengah-tengah ni. Ini tengah yang ada rumput besar ni. Tepi tu ya. Okey. Jadi tentera Islam berada di sebelah sini dan tentera musyrikin Mekah daripada arah sana. Jadi disebabkan itu cadangan para sahabat pada Rasulullah untuk dihapuskan keseluruhan telaga yang berada di bahagian sana dan hanya dibiarkan telaga yang berbaki yang berada di sebelah sini dibiarkan. Di sebahagian belah sana semua ditimbus dengan pasir dan batu. Di sini tempat kita akan makan tengah hari, makanan laut dari Laut Badar. Ambil air ni boleh tapi banyak sendiri. Saya bagi air mineral sahaja. Okey. Ada aircon klasik, aircon tembok dinding.
Dia tak mau tepuk. Razaqtana wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Okay, sekarang kita berada di Telaga Asy-Syifa, di mana sejarah dia Nabi pernah ludah dalam telaga ni. Okay, so sekarang kita tengok ramai dah orang pergi tengah hari. Rupanya tengah hari pun ramai. So, semua pakai bawa botol kosong untuk isi air telaga. Yang minum terus pun ada. Telaga ni dah ditutup dengan besi. Dulu ada jaring boleh tengok dalam, ni tak boleh dah. Airnya dipump di situ ke tangki sebelah untuk diambil. Ambil air di sana. Semua yang datang untuk ambil air dari Telaga Asy-Syifa ni. Tu tengoklah, boleh bergaduh. Alhamdulillah, akhirnya guys, lepas berebut-rebut dapatlah sikit air dari Telaga Darushifa. Berebut. So, jom balik ke Madinah. Mana dah bas? Sudah. Mana satu bas kita? Tahu? Bas kita yang mana satu? Ada es krim. Oh, tu es krim. Mana es krim? Tu? Okay, selesai ziarah Badar hari ini, kita on the way balik ke Madinah, balik ke hotel. Alhamdulillah. Okay, hari ni selepas ziarah
Badar tadi. Kita nak solat asar di Masjid Nabawi. Sekarang pukul 3, asar masuk pukul 3.30. Tapi saya kat sini awal, ramai dah. Majelis kita dalam masa 7 menit lagi. Kita tunggu yang lain. Hari ini kita ada 12 ini dari orang, 70 orang jemaah yang hadir ini baru sekitar 30 orang. Jadi masih ada lagi yang belum sampai. Kita tunggu dalam masa 7 menit lagi. يا نورا ينثال على Okay, kita on the way lah naik ke atas rooftop. Ini suasana di atas bumbung Masjid Nabawi. Kalau bawah dah penuh, atas ni banyak kosong lagi. Kita boleh cuba semain ke atas. محمد